Selamat sejahtera. Saya Dr. Farid Abdullah, seorang pakar pemulihan strok. Selama 20 tahun yang lalu di sebuah pusat pemulihan di Kuala Lumpur, saya telah bertemu dengan ribuan warga emas yang menderita akibat kesan sampingan strok. Saya telah bersama-sama mereka melalui proses yang sukar untuk memegang sudu kembali dan belajar berjalan setapak demi setapak. Sepanjang lebih 20 tahun, saya melakukan kerja ini saat yang paling menyedihkan dan memilukan bukanlah disebabkan oleh strok itu sendiri. Ia adalah saat di mana ayah dan ibu kita yang dahulunya begitu gagah dan tabah menangis apabila sudu terlepas dari genggaman kerana hendak makan pun sukar. Atau ketika mereka terpaksa melihat anak-anak mengambil cuti atau berhenti kerja demi menjaga mereka dan mereka hanya mampu berbisik, "Maafkan ayah, ibu dah jadi beban." Ramai yang berkata bahawa orang yang sihat semalam tiba-tiba rebah hari ini, tetapi sebenarnya tubuh kita tidak akan tewas secara tiba-tiba. Sel-sel otak akan mula mati jika bekalan darah terputus, walaupun untuk beberapa minit, dan sel-sel otak yang telah mati tidak akan dapat dipulihkan. Jauh sebelum simptom-simptom serius seperti pertuturan yang tidak jelas atau kelumpuhan muka muncul, otak kita sebenarnya telah menghantar isyarat SOS secara berterusan. Namun terlalu ramai yang mengabaikan isyarat penting itu dengan berfikir, mungkin sebab penat sangat atau inilah sakit tua. Saya telah melihat terlalu banyak kes di mana kelalaian kecil ini membawa kepada penyesalan seumur hidup dan akibat yang tidak dapat diubah lagi. Oleh itu, hari ini untuk mengelakkan penyesalan itu, saya ingin berkongsi tentang 7 tanda amaran yang dihantar oleh otak kita secara terdesak kepada kaki sebelum ia rebah. Strok iskemia adalah penyakit yang amat digeruni di mana saluran darah ke otak tersumbat menyebabkan sel-sel otak di kawasan tersebut tidak menerima oksigen dan nutrien lalu mati. Jika keadaan ini berlarutan, walaupun untuk beberapa jam, ia boleh meninggalkan kesan seumur hidup yang parah seperti hilang keupayaan untuk bercakap atau lumpuh separuh badan, malah boleh meragut nyawa. Jadi mengapa masalah di otak muncul pada kaki ini? Kerana setiap pergerakan dan deria rasa pada anggota badan kita tanpa terkecuali dikawal oleh otak. Bahagian motor dan deria di otaklah yang memberi arahan untuk setiap pergerakan kompleks dan deria halus pada kaki kita. Sekiranya mana-mana bahagian otak tidak mendapat aliran darah yang lancar dan fungsinya terjejas, ia akan serta-merta menyebabkan otot-otot kaki tidak dapat bergerak dengan lancar atau deria menjadi tumpul. Kaki terutamanya adalah bahagian badan yang berat dan melakukan pelbagai pergerakan yang rumit. Oleh itu, sebarang gangguan kecil pada arahan dari otak akan terus memberi kesan pada cara berjalan atau deria rasa di kaki. Apa yang paling penting untuk difahami ialah tanda-tanda amaran strok ini selalunya hanya muncul pada sebelah bahagian badan sahaja. Jika otak kanan terjejas, kaki kiri akan menunjukkan simptom, dan jika otak kiri terjejas, kaki kanan pula yang akan bermasalah. Oleh itu, jika anda merasakan kebas atau ketidakselesaan yang aneh hanya pada sebelah kaki, kebarangkalian ia adalah petanda masalah pada otak adalah sangat tinggi. Tolong jangan anggap isyarat ini sebagai sakit tua. Anda harus menerimanya sebagai isyarat SOS yang lemah, tetapi amat penting dari otak anda. Mulai sekarang, sila perhatikan dengan teliti sama ada anda atau ahli keluarga yang anda sayangi mengalami mana-mana tanda berikut. Tanda pertama, rasa seperti bukan kaki sendiri, kebas sebelah kaki. Perkara paling penting di sini ialah simptom ini hanya berlaku pada sebelah kaki, bukan kedua-duanya. Pakcik dan makcik sekalian, pernahkah anda tiba-tiba merasa sebelah kaki anda kebas, seolah-olah dicucuk beribu-ribu jarum semasa sedang menonton televisyen atau duduk berehat ramai yang hanya akan berkata, "Aduh, kebas lagi kaki." Nai, mungkin sebab duduk lama sangat darah, tak jalan lalu menepuk-nepuk kaki itu dan melupakannya. Namun,
Jika simptom ini berulang berlarutan untuk masa yang lama atau terlalu kerap berlaku dalam kehidupan seharian anda, sama sekali tidak boleh memandang ringan. Ia mungkin bukan sekadar masalah peredaran darah biasa, tetapi satu isyarat serius bahawa aliran darah ke suatu tempat di dalam otak anda telah berkurangan. Sebelum kelumpuhan sepenuhnya berlaku, strok sering menghantar isyarat amaran awal ke bahagian hujung badan seperti ini. Apabila bahagian motor dan deria di otak yang mengawal pergerakan dan rasa pada kaki mula bermasalah, kehilangan deria rasa inilah yang akan muncul terlebih dahulu. Saya teringat seorang pesakit saya, seorang Profesor Emeritus yang sangat dihormati, Profesor Rahman. Beliau sering mengadu kaki kanannya kerap kebas. Namun beliau sering memberitahu anak-anaknya, tak apalah, ini biasa sakit orang tua, dan sering menangguh untuk ke hospital. Beliau tidak mahu menyusahkan anak-anaknya dengan perkara yang dianggapnya remeh. Sekarang beliau berada di pusat pemulihan kami, berusaha sedaya upaya untuk meletakkan kakinya yang telah hilang deria rasa sepenuhnya itu ke atas kerusi roda. Saya tidak akan lupa kata-katanya sambil memegang tangan saya, Doktor. Farid, saya tak sangka rasa kebas yang saya anggap biasa sebab dah tua tu akhirnya meragut maruah seumur hidup saya. Cuba cubit kedua-dua belakang tapak kaki anda sekarang. Jika sebelah terasa sakit tetapi sebelah lagi terasa tumpul, atau jika rasa kebas itu datang bersama rasa lemah sejuk yang aneh atau kehilangan deria, jangan teragak-agak, segeralah ke hospital. Perasaan ada sesuatu yang tidak kena yang pakcik, dan makcik rasakan itu bukanlah sekadar sakit tua. Ia adalah jeritan terdesak dari otak anda yang meminta pertolongan kerana tidak cukup darah. Tolong jangan abaikan isyarat itu. Tanda kedua, menyeret kaki ketika berjalan malangnya. Simptom ini sering tidak disedari oleh pesakit itu sendiri. Pernahkah ahli keluarga atau rakan-rakan berkata dengan risau, "Mak, cara mak berjalan nampak lain macam sekarang. Macam ada sebelah kaki tu diseret." Jika anda pernah mendengar kata-kata seperti itu, jangan sesekali mengabaikannya. Menyeret kaki adalah bukti jelas bahawa kekuatan untuk mengangkat sebelah kaki telah berkurangan atau pergerakannya tidak lagi selancar dahulu walaupun anda tidak menyedarinya. Ini mungkin isyarat bahawa pusat kawalan pergerakan di otak anda telah mula mengalami masalah. Sebenarnya tidak sedikit pesakit strok yang menunjukkan pergerakan kaki yang tidak normal seperti ini sebagai tanda amaran awal. Terutamanya jika anda menyeret sebelah kaki sahaja, ia harus dianggap sebagai isyarat SOS yang terdesak dari otak. Saya teringat akan Makcik Zainab. Menantunya pernah menyuarakan kerisauan, "Mak, setiap kali mak berjalan saya dengar bunyi kaki kanan mak bergeser atas lantai." Tetapi Makcik Zainab hanya menjawab, "Penatlah tu, biasalah orang tua sendi dah tak kuat." Akhirnya, beliau terjatuh menyebabkan tulang pinggulnya patah. Semasa pemeriksaan di hospital barulah diketahui bahawa strok telah pun berlaku secara senyap. Bunyi geseran itu bukanlah dari sendi, tetapi isyarat bahaya dari otaknya. Berjalan dengan cara ini akan meningkatkan risiko jatuh dengan mendadak. Bagi warga emas, satu kejatuhan boleh menyebabkan patah tulang dan mengakibatkan mereka terbaring seumur hidup, jadi ia amat berbahaya. Jangan sekali-kali mengabaikannya dengan alasan mungkin sebab penat. Jika anda merasakan cara berjalan anda sedikit aneh, segera berjumpa dengan pakar neurologi untuk memeriksa sama ada terdapat sebarang masalah yang berlaku di dalam otak anda. Tanda ketiga, berjalan terhuyung hayang seperti orang mabuk. Pakcik dan makcik sekalian, pernahkah anda cuba berjalan lurus tetapi badan anda asyik condong ke satu sisi atau kaki? Anda tiba-tiba terasa lemah sehingga sukar untuk mengimbangi badan. Cara berjalan yang menjadi tidak stabil dan terhuyung hayang seolah-olah seperti orang mabuk juga merupakan isyarat yang sangat biasa bagi strok. Ini berkemungkinan besar menandakan terdapat masalah pada bahagian otak yang dipanggil cerebellum yang bertanggungjawab untuk keseimbangan dan kawalan motor halus. Tindakan yang nampak mudah seperti berdiri tegak dan berjalan sebenarnya melibatkan proses pengiraan yang sangat rumit dan teliti oleh otak kita.
Oleh itu, walaupun pada peringkat awal strok, jika fungsi cerebellum ini terjejas, simptom seperti terhuyung-hayang boleh muncul serta-merta. Saya pernah membantu pemulihan seorang Puan Sri Aminah yang seumur hidupnya sangat bangga dengan langkahnya yang anggun dan teguh. Apabila beliau mula berjalan, terhuyung-hayang orang di sekelilingnya risau dan berkata Puan Sri nampak penat kebelakangan ni, tetapi beliau sendiri cuba menafikannya dengan berkata, biasalah dah tua jadi pening-pening sikit. Akhirnya, selepas beliau rebah, barulah beliau tahu bahawa saluran darah ke cerebellumnya telah tersumbat. Beliau kemudiannya memberitahu saya, Dr. Farid, kalaulah saya tahu rasa pening itu bukan sekadar sakit tua, tetapi isyarat dari otak, tentu saya tidak perlu belajar berjalan semula seperti ini sekarang. Ramai pesakit strok memberitahu bahawa sebelum mereka rebah, mereka sering berasa pening dan orang lain mengatakan cara berjalan mereka nampak pelik. Namun kebanyakannya mengabaikan tanda-tanda ini kerana menganggapnya sebagai proses penuaan, sehinggalah mereka berhadapan dengan situasi yang tidak dapat dipulihkan. Pakcik dan makcik jangan pandang ringan walaupun ia hanya ketidakselesaan kecil. Jika anda merasakan deria keseimbangan anda tidak lagi seperti dahulu, ia mungkin merupakan isyarat serius bahawa ada masalah pada otak anda. Pengesanan awal adalah kunci yang paling penting. Tanda keempat, tersadung pada halangan yang tidak kelihatan. Kenapa aku asyik tersadung saja sekarang ni? Pernahkah anda terfikir begitu anda berjalan di atas jalan yang rata, tetapi kaki anda terasa seperti tersangkut pada sesuatu? Anda mula mudah terhuyung-hayang kerana tersadung pada ambang pintu atau bucu permaidani yang dahulunya tidak menjadi masalah. Jika simptom ini berlaku, jangan salahkan kecuaian semata-mata. Ia mungkin isyarat bahawa strok semakin hampir. Apabila berlaku gangguan aliran darah pada bahagian otak yang mengawal pergerakan dan keseimbangan, masalah kecil akan mula muncul pada sebelah bahagian badan. Akibatnya, tanpa anda sedari ketinggian, anda mengangkat kaki menjadi lebih rendah dan langkah anda menjadi lebih perlahan. Itulah sebabnya anda mudah tersadung walaupun pada halangan yang sangat kecil. Terutamanya jika anda merasakan perbezaan antara kedua-dua belah kaki, seperti kenapa asyik kaki kiri saja yang tersadung atau rasa macam sebelah kaki ni lambat sikit bila berjalan. Ini adalah isyarat yang sangat berbahaya. Ini adalah salah satu simptom amaran strok yang paling tipikal. Masalah yang lebih besar ialah pesakit sendiri sering tidak menyedari perubahan ini. Selalunya ahli keluarga yang akan perasan terlebih dahulu dan berkata, "Ayah, kenapa ayah selalu terhuyung-hayang sekarang?" atau "Cara abah berjalan dah lain macam sikit." Ini betul-betul terjadi kepada seorang pesakit saya, Cikgu Yusof. Walaupun isterinya menyuarakan kebimbangan kerana beliau sering hampir terjatuh, beliau hanya menepisnya dengan berkata, "Saya tahulah jaga diri. Penat sikit saja ni." Akhirnya beliau tersadung pada ambang pintu rumahnya, jatuh dan kepalanya terhantuk. Barulah di hospital beliau menyedari bahawa masalah di otaknya sudah serius. Jika simptom tersadung ini diabaikan, ia boleh membawa kepada kemalangan jatuh yang parah. Patah tulang atau kecederaan kepala akibat terjatuh bukan sahaja boleh mengancam nyawa, tetapi juga boleh menyebabkan warga emas terbaring seumur hidup. Tanda kelima, kaki terasa lemah dan kosong tiang sokongan yang runtuh ini adalah tanda amaran strok yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Pakcik dan makcik, pernahkah anda cuba berdiri dengan sebelah kaki untuk memakai kasut, tetapi kaki yang menampung badan anda tiba-tiba terasa lemah dan menggeletar, menyebabkan anda hampir jatuh atau semasa hendak bangun dari kerusi? Kekuatan kaki anda tiba-tiba hilang, seolah-olah anda tergelincir dan hampir terduduk semula. Anda pasti berasa hairan. "Dulu tak macam ni, kenapa kaki aku dah tak kuat?" Ramai yang salah anggap ini sebagai kelemahan, otot biasa akibat penuaan.
Namun ia mungkin bukan masalah pada otot kaki itu sendiri. Ia adalah isyarat bahawa otak anda gagal memberi arahan yang tepat kepada otot kaki untuk bertahan dan berdiri teguh. Terutamanya jika sebelah kaki sahaja yang terasa lemah manakala sebelah lagi baik-baik sahaja, atau jika semalam anda masih kuat tetapi hari ini tiba-tiba terasa lemah, anda perlu memandang serius perkara ini. Apabila strok hampir berlaku, gangguan aliran darah pada bahagian otak yang mengawal fungsi motor akan mula menjejaskan sebelah bahagian badan terlebih dahulu. Akibatnya, fungsi paling asas untuk menyokong berat badan kita tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Jika keadaan ini berterusan, anda akhirnya akan hilang keseimbangan, jatuh dan cedera parah. Bagi warga emas, satu kejatuhan boleh menjadi titik permulaan yang tragis untuk terbaring seumur hidup. Tanda K6 kaki menggeletar di luar kawalan ini merujuk kepada keadaan di mana kaki anda menggeletar atau mengalami kekejangan ringan tanpa niat anda. Jika anda cuba untuk bertenang tetapi kaki anda seolah-olah tidak boleh diam, atau anda ingin menghentikannya tetapi ia tidak mengikut kehendak anda mesti berwaspada. Terutamanya jika anda merasakan hujung jari kaki anda menggeletar dengan sendirinya semasa duduk atau berbaring, anda perlu lebih berhati-hati. Ini mungkin isyarat bahawa terdapat masalah pada sistem penghantaran saraf dari otak ke otot. Dalam istilah perubatan, pergerakan ini dipanggil pergerakan involuntari, iaitu otot bergerak sendiri tanpa disedari. Ini boleh menjadi tanda bahawa terdapat gangguan aliran darah di kawasan dalam otak yang mengawal pergerakan badan seperti ganglia basal atau cerebellum. Dalam erti kata lain, walaupun anda belum rebah akibat strok, ia menunjukkan kemungkinan besar masalah serius telah bermula di suatu tempat di dalam otak anda. Sebenarnya tidak sedikit pesakit strok yang memberitahu bahawa beberapa hari sebelum rebah kaki, mereka sering menggeletar atau sebelah kaki sahaja yang bergerak-gerak sendiri semasa berbaring. Namun malangnya kebanyakan mereka mengabaikan simptom ini dengan berfikir, mungkin sebab penat atau dah tua memang macam ni, lalu terlepas waktu kritikal untuk mendapatkan rawatan. Tanda ketujuh, rasa seperti bukan kulit sendiri, hilang deria rasa. Apabila anda menyentuh kulit kaki anda tidak dapat merasakan sama ada ia sejuk atau panas atau lebih teruk lagi, tiada rasa apa-apa langsung. Ini mungkin isyarat yang paling berbahaya dan penting antara semua yang saya sebutkan hari ini. Apabila strok semakin hampir, aliran darah ke bahagian otak yang mengawal deria mula tersumbat, menyebabkan kehilangan deria rasa pada sebahagian badan. Dan kelumpuhan deria yang menakutkan ini lebih kerap muncul di kaki berbanding tangan. Masalah terbesarnya ialah amat sukar untuk pesakit menyedari sendiri bahawa deria mereka semakin tumpul. Jika anda menyentuh belakang tapak kaki anda dan terasa sama-sama atau terasa sejuk seperti ais, tetapi anda tidak merasakan kesejukannya atau terasa seperti menyentuh kulit orang lain, jangan sesekali abaikan. Kehilangan deria rasa seperti ini amat sukar dikesan dalam kehidupan seharian. Ramai pesakit memberitahu saya selepas mereka rebah, "Doktor Farid, bila saya fikir balik masa mandi air, panas sebelah kaki saya, cuma rasa air suam-suam kuku saja. Atau ada batu kecil dalam kasut saya, tapi saya berjalan seharian tanpa sedar langsung." Ini adalah bukti muktamad bahawa deria rasa di kaki mereka telah lumpuh. Jangan sekali-kali berfikir, tak apalah, deria rasa kurang sikit saja. Di sebalik kehilangan deria rasa itu mungkin tersembunyi masalah otak yang amat dahsyat. Orang ramai berfikir strok datang secara tiba-tiba, tetapi sebenarnya tidak. Strok mendekati kita secara perlahan-lahan, tetapi pasti melalui isyarat-isyarat kecil yang berulang seperti ini. Baiklah, mari kita ulangi sekali lagi 7 isyarat pada kaki yang telah saya kongsikan hari ini. Rasa kebas pada sebelah kaki, berjalan terhuyung hayang, kerap tersadung, menyeret kaki ketika berjalan. Kaki tiba-tiba terasa lemah. Kaki menggeletar di luar kawalan, deria rasa yang semakin tumpul.
Tuan-tuan dan puan-puan pakcik dan makcik sekalian, tiada satu pun daripada 7 isyarat ini berpunca dari sakit tua. Inilah masa keemasan yang diberikan oleh otak kepada kita untuk bertindak sebelum malapetaka yang lebih besar menimpa. Jadi saya merayu mulai hari ini buanglah fikiran biasalah dah tua dan buanglah keraguan untuk ke hospital kerana risau akan menjadi beban kepada anak-anak. Ingatlah kesihatan anda bukanlah beban tetapi aset yang paling berharga. Keupayaan anda untuk berdiri teguh dan berdikari adalah kebanggaan terbesar yang boleh anda wariskan kepada anak-anak anda. Jika anda bersetuju dengan apa yang saya sampaikan hari ini dan berjanji tidak akan mengabaikan sebarang isyarat SOS kecil dari badan anda, sila tinggalkan komen di bawah video ini dengan 6 perkataan sebagai janji anda. Saya hargai setiap langkah saya. 6 perkataan ini adalah janji untuk diri anda sendiri dan ikrar yang teguh untuk terus menjalani masa depan yang sihat dan berdikari sebagai ibu bapa yang membanggakan, bukan sebagai beban. Sekian, terima kasih kerana sudi mendengar. Saya Dr. Farid Abdullah, pakar pemulihan strok. Semoga setiap langkah pakcik dan makcik sentiasa teguh dan sejahtera. Selamat tinggal.